Assalamualaikum semua. Saya rambut baru sekarang. Huyo. Kita orang pakai baju pink sama-sama. Oh, Q. Tolong Q. Oh, Q angkat seorang aku. Tadi dah hampir nak jatuh. Ada dendam tu. Tak, dah sia-sia buka. Masa suka je kat Q. Dia kat Korea lama tak kacau Q. Sebab tu lah Q cakap dengan saya, kau tak Q dah pergi Korea dah. Saya cakap, pergilah Korea. Pergi jaga Fatah. Tak nak. Dia tak mahu, dia takut kena bully. Dia takut kena bully. Kan boleh lah. Gurau-gurau. Bully dah tu yang tak baik. Fatah cakap kan. Kita gurau-gurau kan Q. Okay, Fatah selalu belanja Q kan. Sold out, Q reveal something. Tak ada. Kalau saya pergi beli baju kan, Fatah belanja, Q beli kasut lah. Sweet. Saya tak settle. Fatah dia tak boleh tengok benda-benda tak settle ni. Ya. Okay. Korang sambil-sambil tu kita dah buka beg kuning. So hari tu ramai orang cakap tekong kita ni cepat ni habis. Memang tak dapat beli lagi. Ya, betul. So kali ni kita check stok dan Alhamdulillah ada stok dan kita restock hari ni. Pantai lagi jahit tu Kita dah penat dah. Saya sebelum pergi Korea saya dah jahit dah sebenarnya. Ya ke? Awak memang rajin ni. Tapi ada 2 warna dah sold out. Betul. Ada 2 warna yang dah sold out kan? Warna apa? Warna lilac dan warna nude dengan lilac. Ini dah sold out. Sebab memang warna ni kira warna yang paling hot lah. So ada yang warna tinggal ni pun tak banyak stok dia. Ini memang kita restock. Kita tengok okay, yang ni je warna yang ada available. Kita pun bawa lah hari ni, malam ni. So korang beg kuning tu dah buka tu. So kalau korang lambat, mungkin warna-warna yang kat belakang kami ni pun dah akan soal. Video kata bising background tu kat bawah ni ada orang karok tu kan. Ada orang karuk. So tak boleh buat apa lah guys. Apa ni? Guys, ada voucher. Oh, ada voucher lah.